Ni duit dari depan mata. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak memuaskan hati kita. Price ikut apa yang kita cakap. Market ni dia tak dengar cakap kita. Kalau kata sikit ambil dulu juga ke? Ambil je dulu. Sebab sekarang ni awak tak tahu price nak pergi mana. Kalau tahu tu cerita lain. Ni kita nak cerita, orang tak tahu direction nak pergi mana. Saya bagi tahu dulu, okay, last PRU. Ada orang nak ulu duit. Faham kan? Ada orang nak ulu duit. Undilah saya. Ada seorang brother ni. Waktu tu dia komplain dengan dek calon lah. Dia komplain. Apa yang dia nak lah dia cerita. Okay, dia kata tak apa, don't worry, undi nanti kita akan buat perubahan. Lepas kejap lagi dia dah puas hati. Dia dah lepaskan apa yang dia dah cakap. Orang tu belah. Orang tahu tak? Besok kalau kata dia menang, agak-agak dia buat tak? Belum pasti lagi. Nak dekat pilihan raya nanti baru dia buat. 5 tahun baru dia buat. Dia dah bagi dah. Ambil je dulu. Janji ni belum pasti lagi. Sama juga macam korang punya expectation. Market naik ni tak pasti lagi. Korang tak tahu lagi. Even kalau kata korang dah tahu, dah target price boleh naik ke mana pun, belum tentu lagi pergi. Kita nampak ke barang kalian. Ni duit dari depan mata. Ambil dulu. Nak rasa kita puas. Ni akan naik ni. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak memuaskan hati kita. Price ikut apa yang kita cakap. Market ni dia tak dengar cakap kita. Dia sama macam ahli politik. Waktu dia janji tu, waktu dia hulur tu, ambil. Market dia dah bagi, ambil. Betul tak? Duit dah depan mata dah. Ambil lah dulu. Janji ni semua orang boleh cakap. Duit tu depan mata, ambil dulu. So selepas ni kalau kata korang nampak market dah bagi duit kat korang, korang ambil dulu. Tak payah kata, oh nanti price akan naik, dia akan lagi untung. Adakah pasti akan naik lagi? Belum tentu. Kita rasa yakin. Berapa ramai orang dekat luar sana yang sentiasa yakin. Kalau kata yakin sahaja boleh menjadi kaya raya, saya rasa ramai dah orang kaya raya. Yakin saja tak cukup. Dia kena bersandarkan dengan ilmu.